Okay guys, main. Siap lihat guys, Kuala Terong, tekong Yun, tahu tabuh. Gamil. Main. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay. So saya nak beritahu dekat tempat udang yang saya ambil dekat Kuala Terong. Okay, jom kita tengok. Dia udang melambuk dah tu udang. Apa nak tempang boleh ambil kat sini. Tu udang melambuk dah. Ni semua udang kolam dah, udang kolam. Udang kolam ni saya punya. Aduh. Okey guys. Nanti kalau pernah ambil udang, ni saya berburu dekat situ dah. Dekat nanti kita berburu nombor telefon. Dekat Sungai Kerang. Nanti apa boleh WhatsApp dia, apa boleh tanya location macam mana. Bulan puasa ni, jom. Padu-padu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang subscribe dan juga yang tak subscribe. Okay. So hari ini 8 Ramadan 993. Okay, hari dia Ahad. So ini kita turun jugalah, bulan puasa pun kita turun juga. So hari ni kita mancing dekat Kuala Terong. So hari ni kita dah kira nak memburu spesies ikan siakap. Itu pun kalau Allah Ta'ala bagilah rezeki. Tapi memang nak cari dia lah. So tak tengok tak apa umpan yang kami bawa dah. Kali ni tak ada umpan dah. Umpan tak ada. Sebab mana nak cari dia, nak fokus. Jom tengok umpan dah. Udang. Udang ada 60 ekor kot. Okay. Tu lah udang, pakai udang lah. Pun tak ada. Jaga lagi. So Kuala Terong dengan siapa lagi kalau kita turun dengan tekong mana lagi? Ini orang lagi ya? Wah. Ada baru. Ada barang baru ah? Apa barang baru tu? Ini dia ada mainan baru. Okay guys, dia Yun sekarang ni dia ada kuda gabin. So konon-konon anti kumpau lah. So boleh tengok lah, boleh membantu sikit. So pada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mana yang teringin nak main Kuala Terong, hampa boleh turun dengan dia kalau hampa nak main dengan dia. Okey, hampa nak turun dengan sini, apa boleh main, apa boleh turun dengan Yun. Nah, nanti saya bagi nombor. So Yun, buat ni berapa orang boleh naik Yun? Ha? 4 sekali tekong. Oh, yang terus sangat ni. Ikut lah. Tapi saya tak boleh buat trip selalu, kerja. Oh, kerja. Member buat. Oh, ada tekong lain dah. So hari ni ada apa-apa kata-kata hari ni Yun? Lapak. Lepas tu jangan lupa senyum Yun kan? Senyum penting kan? Kedai tak kedai, kita jumpa kena senyum Yun kan? Kena tinggal. Tengok perut sangkut. Okay, jom. Mari. Padu-padu. Mantap. Watching your
kat depan tu nampak macam dah riak-riak sikit pergerakan. Belanak ni nak kena cari macam tu. Dia kalau ada, kalau dia main kat atas ayak. Sengak nak kena cari lah ni. Hang belah sini, hang belah sini. Hang kepung dah belah sini, hang duduk belah sini lah. Rapat sikit, rapat ke tepi sikit. Hang jangan pacak dah. Hang jalan belah sini lah, jalan belah sini lah. Okey. Oh tu ada orang tepi ni. Belah sini, belah sini, belah sini, belah sini. Ada banyak tu. Oh, belah sana je ni. Ada tu. Takkan tak ada kot. Lama. Banyak je. Alhamdulillah. Oh, ada. Tahu dia. Dah. Tapi kepek lah. Boleh. Adalah. Nak buat ni apa besar sangat ni, gorgon. Ini lauk ni. Tu boleh nak panjang je. Oh, ada je panjang ada je. Ada. Ada ni belah sini ada ni. Dah besar ni dah. Besar belanak ni. Dia kalau besar sangat tak sesuai. Ni buat lauk kawan ni. Saiz-saiz macam ni. Allah, ada rezeki dah. Santai kawan. Kali tembak kat 10 ekor. Pisah dia agak besar sikit. Ada yang kecil juga. Alright Yud. Buka dah Yud. Hampa naik dengan Yun. Buat dia ada ni tau. Ada ni. Nampak ah? Tak ada air kosong pun tak ada ah. Air sirap pun tak ada ah. So hampa tengok ah. Dia ada bekas untuk berumpan. Umpan hidup. Tak payah buat oksigen. Boleh buat terus lah. Tuang Yun nampak? Tapi oksigen pun ada juga bawa sini. Tapi buat sini lagi senang. Dah tu tak mati. Yun, kita cari lagi Yun. Mari. Okay guys, sekarang jam berapa? 9. So kita dah sampai kat spot. Jom. First drop of the day. Puasa ke-8 9 bulan. Hari Ahad bulan 3. Semoga ada rezeki siakap ni. Bulan puasa pun turun ni. Cari rezeki. Noh, ketak. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga rezeki. Amin. Ni saya main teknik pakai udang hidup. Lepas tu ni tali 50. Lepas tu daun 56. Tu ada lagi udang hidup 3 ekor. Saya suka pakai 2. Saya punya cara lah. Okay, second drop. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alhamdulillah guys, cuaca elok kan. Semalam ni pun guna panas. Harap-harap cuaca ni berpandangan lah. Aku takut kot ni. Bulan puasa apa-apa lah kan. Tidak kalau balik awal lah. Kalau panas kan tak tahan balik lah. No. Jom ni. Terbaru mantap. Okay guys, sama juga saya pakai udang tali 50. Ini saya pakai batu kecil. Batu kecil lah ni. Batu nombor pun tak ingat dah no. Tu. Kita try buat macam layang lah no. Tengok ayak macam mana tak tahu ni. Ayak punya pelan ingat ni. Kali minta mobil lah.
Mesin kecil saya 1000, saya 1800. Makan kalau layan tu kawan. Moga ada lah rezeki. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Kita yang penting kita usaha. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki ni. Pada pantang. Tu matahari damai lah. Okay guys, kita cubalah teknik apa, seret. Teknik seret ni saya bukan yang pandai sangat, tapi saya cuba. Tu jadi macam tu. Nampak? Tiket nombor 5 tu. Ni dia punya stopper dia. Jom kita try pula Justin tengok seret. Mesin elok. InsyaAllah. Tak apa, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kayu karau pelan-pelan dia pun kata lah. Kita memang nak buat selalu, tapi tak ada rezeki dia ambil lagi. Cabut suh apa? Benny blok mai blok Yun. Cabut suh lagi. Dia nampak yang ha? oh besar kan. Depo ni punya tekan minyak. Aduh, radang itu. Cakut cabut so. Biar letih tu. Guys, Yun ada satu mainan baru yang saya anggap benda ni dia macam video game lah. Nampak ah? So, tu nampak. Tu dah lalu. Tak bunyi, yang ni kecil kot. Kecil. Oh, kecil dia tak bunyi. Dia ikan besar. Oh, ikan besar lah. Ikan besar dah bunyi kuat lah. Macam bunyi tadi. Oh, gorgon lah. Rasa tadi tu belokang gorgon. Oh, ada bunyi. Ada lah, tu besar lah. Tu. Oh, 14 kilo. Okay guys, kita try pakai belanok pula. Pakai udang. Ikan buntai tu dah balas lah. Paling habis. Paling habis. Wih, makan je. Ya, makan. Aduh. Wih, dah makan je. Makan. Ada guys. Ada kena dah guys. Ha? Belum lagi, nanti dulu. Main. Jangan sangkut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki bulan puasa. Allah. Sangkut Yun. Apa kan? Sangkut Yun. Alamak, sangkut. Sangkut Yun. Dia tak cabut pun. Ada. Ada, lu buka. Dia ada. Buka sorry. Ui, Allah putui. Putui. Dah hanjuk sekali habis tu. Payah nak dah. Terlepas guys. Dia ambil belanok. Putui Yun. Lupa pun betul. Yang ikat tak betul. Bukan. Putui, ni putui. Ni ada 2 mata. Sangkut ni Yun. Boleh. Tadi dah terlepas lah. So sekarang ni saya pakai belanok pula lagi. Selalu dia sepasang. Kita try tengok. Weh, sangkut kayu guys. Saya tak pernah lagi sangkut kayu kat sini. Ni pertama kali sangkut kayu putih. Tapi tali pun tali kecil. Aduh. Tak apalah, merasa dah tarik kau. Terkoyok tengah tu. Yo. Hampir terkoyok oh. Asyik biar aku pakai dah, nampak ke? Ni bekas dah.
Aish, besar Yun. Dia tarik tu lanjut tau. Ada kalau saya yang 45 kilo tu, dah rentak dia laju. Jadi dia cari lanjut. Tu dia tu. Jom. Kau ada lagi rezeki mana tahu. Rezeki bulan besar, laut bulan besar, insya-Allah. Okay guys, main. Yo, dia pikat kayu Yun. Dia pikat kayu. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Nampak guys? Kali kedua. Main sini. Oh, ini tak lepas. Ini tak boleh. Ini tak boleh main lah, takut. Belum. Tak payah tak apa pihak. Jom main kat Yun. Siap lihat guys. Bola terung. Tekon Yun. Tauk tabuh. Gamin. Gamin macam. Nampak guys? Bila duduk main tu. Oh, dia pergi kat tu. Jom urut ni. Kat tu. Tak apa, boleh. Main. Aku tak boleh nak kontrol ni pancing ni dekat tepi ni. Tak apa. Oh, dia main. Oi, jangan pisau. Dia kuat lagi guys, dia kuat lagi. Bola terung, jangan lupa apa? Subscribe Syam Rod Kaki padu-padu mantap. Mari. Tak saya dapat malam ni. Mari. Lapar Ramadan, ada rezeki. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala, terima kasih Allah. Ada rezeki kami. Balik awal. Tengok guys, saiz. Ada rezeki, aku dah cakap Yun. Kalau turun 2 orang, Gamin. Tu guys, saya ambil lah. Dia kena ada pencakuk. Jarang lah Syam dengan Tekon Yun turun. Kalau lebih turun, alhamdulillah ada. Tadi dah terlepas tengok. Sepasang guys. Tu guys. Aduh. Tu saya kita timbang ah. 3 besok saya dapat malam. Ya. Tu. Dapat rezeki kita ada orang tu. Terima kasih ya Allah. Ya. Bulan puasa ada guys. Bulan puasa ke-8 ada, alhamdulillah. Cik kita timbang tak? Layan timbang guys. Kita layan timbang pula. Berapa kilo? Kita tengok penimbang mari. Okey sikit. Saya kalau turun dengan Yun memang ada ni tuah. Jangan bawa balik lah. Tapi rezeki Allah Ta'ala bagi. Tapi kami turun 2 orang selalu jadi. Alhamdulillah. Itulah, ada sepasang je. Jantan. Dia buat bateri kong dah makan pendampak lagi. Lanok ada ambil lanok kan? Bateri kong Yun ni. Aku ada. Kan? Dia Lanok. Dia ambil belanok Yun. Bawah belanok. Bateri habis guys. Tak boleh nak timbang lah. Tapi tak apa, alhamdulillah. Tu, dia ambil belanok guys. Siap lah. Mantap. Dah jadi penyakit dah kalau. Terbaik lah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Terima kasih. Come on. Jom, kita try lagi. Tadi terlepas nombor 2 dapat rezeki tu. Berapa? 10, 20. Boleh. Jom balik. Alhamdulillah, padu-padu mantap. Okay guys, alhamdulillah cuaca mendung lagi. Allah Ta'ala tu pemudahkan urusan di bulan puasa. And sekarang jam pukul 12.19. So kami layan lagi satu tempat tu. Tinggal dah balik lah. Dah lah panas. Alhamdulillah ada rezeki. Kita cakap untuk
masuk bulan puasa. Alhamdulillah. Dah siap-siap perjalanan. Harap ada rezeki untuk tekong pula lah kan. Dia duk bawa saya. Kita minta dia dapat pula. Amin amin amin. Okey, padu-padu. Gotta watch down the top 40s with a chaser. Your voice starts feeling like a waiter, scraping my mind against a cheese grater. Before you go, sir, you have to sign a waiver. That's alright, I'm aware of the danger. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Okay guys, kita dah sampai JT. Kita dah sampai JT lah. So sampai pukul berapa ni? 1.20. Okay, cukup lah tu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi cuaca elok oh. Mendung. Yun, semalam panas Yun kan? Semalam panas gila kan? Padu. Okay, tapi semalam aku dengar cerita nak ambil syakak kan? Ada Semalam dia dah ambil syakak lah. Jadi dia bawa saya. Saya? Ini sama saya tu lah. Sama saya juga lah. Sama tu lah. Balik awal lah. Beli awal ni puasa tak larat. Rasa cantik je. Itu yang mana tu. Kami tetap berpuasa. Alhamdulillah. Biar Allah Ta'ala tu bagi cuaca tu baik lah. Dia mendung. Sampai luar mendung tu. Berapa jam? Tu 21.21. Okay. So hasil habis macam awak tengok tadi lah. Satu tu lah. Jadi hari kita review. Mari. Dia Lagi satu kawan. panjang kawan-kawan. Alhamdulillah, ada rezeki puasa ni. Boleh lah makan syakak. Alhamdulillah. Tak ada lah 14 kilo tapi ada lah bosku. Alhamdulillah. Okay. Semua hidup lah. Ada ada dengki. Okay guys, semoga bertemu lagi. Terima kasih kerana menemani saya. Dan semoga di bulan Ramadan ni memberi kita keberkatan dan memberi kita keinsafan diri. Mudah-mudahan kita boleh baiki apa benda yang kurang dalam diri kita. Ingat, puasa tapi kena solat lah. Tak solat puasa tu tak ada mana. Tahu? Puasa sembahyang. Okey. Padu-padu.